Garanti halal, jangan risau. Siapa nak try dimsum atau makanan Chinese yang lain daripada yang lain, kedai yang saya rekomenkan, Canton Boy. Diorang dah buka dekat Melaka sekarang, cawangan baru. Tapi serius korang kena try. Sebab apa? Sebab dimsum dia tak membosankan. Contohnya macam siumai king ni. Sebab apa king? Dalam dia ada campur semua tau. Udang, ayam, mushroom. Okay, dimsum lain pun ada macam-macam korang kena try. Contohnya macam dumpling ni ada kuah malas, pedas, berempah. Okay, bingket dia unik. Ada kuah laksa dengan inti isi ikan. Ataupun dimsum yang macam ni. Yang ni korang mesti kena try sebab dalam dia ada sup. Bila gigit pun meletup dekat mulut. Yang hitam ni dari lava isi kuning. Selama ni saya ingat rasa macam telur kuning je. Bukannya rasa macam butter dan kayam. Menu lain korang kena try lah. Macam contoh ayam serai. Dalam dia ada bunga kantan hancur. Unik rasa dia. Kalau ni nampak macam ayam. Sebenarnya dalam isi tu ada udang yang dihancurkan. Okay, ni paling sedap. Okay, sotong goreng salted egg. Sebabkan ada cawangan baru kat Melaka. Untung orang Melaka boleh rasa semua menu ni.